Dua rakaat solat ini lebih baik daripada solat sunat tarawih. Tapi ramai yang tinggal. Mari saya terangkan. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa sepakat para sahabat yang solat sunat rawatib, iaitu solat sunat ba'diyah isyak ataupun solat sunat 2 rakaat selepas daripada solat fardu isyak, lebih afdal daripada solat sunat tarawih. Jadi sebelum kita menunaikan solat sunat tarawih, selepas daripada habis solat isyak tu, kita buatlah 2 rakaat solat sunat ba'diyah isyak. Selepas itu barulah kita tunaikan solat tarawih. Bagi korang yang tidak sempat untuk melakukan solat ba'diyah isyak sejurus selepas melakukan solat fardu isyak, jangan takut, jangan risau. Sebab waktu bagi solat sunat ba'diyah isyak itu tamat dengan masuknya waktu subuh. Jadi ini bermakna solat sunat ba'diyah isyak itu boleh kita buat selepas daripada kita solat sunat tarawih. Yang penting adalah jangan kita tinggal 2 rakaat selepas daripada solat fardu isyak tu, kerana dia lebih utama, lebih besar pahalanya daripada solat sunat tarawih. Tapi ramai orang tak buat. Siapa yang dah tengok video ni, anda dah dapat ilmu yang berharga. Jadi jangan lupa untuk share kepada lebih ramai orang supaya mereka tak tinggal solat sunat selepas daripada isyak ni. Nak belajar lebih banyak ilmu agama? Ingat Ustaz Kembar hafal.